Ya Nabi salamun alaik. Selagi kita menyedari hakikat ini, termasuklah permasalahan yang melingkupi negara dan masyarakat, maka butiran penyelesaian insya-Allah mampu kita raih. Islam menuntut kita berikhtiar, berusaha agar hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan semua agama menuntut penganutnya membuat segala yang terdaya dan terbaik dalam membina kebaikan, kemurnian, kemuliaan dan kesejahteraan di muka bumi ini. Namun, apabila hak sejagat untuk menentukan masa depan kita disekat, dimanipulasi dan juga dirampas, maka satu usaha mandiri wajib kita laksanakan. Sejarah membuktikan bagaimana kerajaan dan pemimpin menggerakkan minda massa menerusi visi yang mapan dan relevan dengan keperluan pembangunan negara. Salah satu pendekatan yang membolehkan kita menggerakkan satu usaha besar ini adalah pada hemat saya fiqh tawakuf. Kita diingatkan tentang masa menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Asr, surah 103 ayat 1 hingga 3. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Terkandung dalam surah Al-Asr keperluan meneruskan usaha menyebar kebenaran, walau pahit, walau dicemuh dengan penuh kesabaran. Begitulah pegangan yang dituntut pada akidah, tauhid dan usaha melaksanakan tuntutan agama berpandukan maqasid syariah. Maqasid syariah yang secara umumnya boleh dinukil menerusi 5 prinsip Islam, dari menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta, merupakan tonggak syariah dalam usaha mewujudkan kebaikan, menolak keburukan dan mengelakkan kemudaratan. Surah ini juga membuat kita merenung konsep masa dalam kehidupan di alam fana ini sementara menuju ke alam baka yang kekal selama-lamanya. Oleh kerana masa menjadi pengukur pengisian kehidupan, kita memandang ke hadapan demi membina serta memenuhi masa kehidupan agar lebih baik, lebih bermakna dan lebih diberkati hendaknya. Maka kita saran mempunyai nawaitu untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan aspirasi untuk masa depan memerlukan kita menjangka, predict serta merangka, design, rupa bentuk masa depan yang lebih baik. Kaedah pemikiran kehadapan, forward thinking dengan memikirkan implikasi sesuatu tindakan dalam suatu situasi atau mu'alatul af'al menjadi asas kepada fiqh tawakuf dalam penulisan Syekh Abdullah bin Bayyah yang bermata airkan perbahasan Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya yang popular iaitu Muwafaqat. Fiqh itu sains mengenai sesuatu, dan tawakuf itu bermaksud meramalkan sesuatu yang bakal berlaku berdasarkan sama ada bukti empirical, anecdotal ataupun berdasarkan pengalaman. Oleh demikian, kita harus menjangka keadaan yang mungkin menjadi lebih buruk dan parah di masa hadapan dan berusaha mengurangkannya dengan tindakan-tindakan yang wajar daripada sekarang. Pada masa yang sama, usaha menjadikan hidup kita agar lebih baik sudah tentu memerlukan perubahan, yaitu islah. Dan maksud islah dalam konteks pembangunan negara adalah reformasi. Reformasi yang bererti perubahan ke arah yang baik merupakan satu bentuk jihad untuk membawa kebaikan dan keberkatan sejagat. Dari semua ini, yang dapat saya rumuskan adalah manusia bertanggungjawab terhadap penggunaan masa melalui pendekatan fiqh tawakuf dengan berjihad melalui islah, yakni perubahan atau reformasi dalam mengisi dan membina kehidupan masa depan yang lebih baik berpandukan maqasid syariah. Pendekatan ini sebenarnya dapat membawa nafas baru kepada politik Islamiah, lebih lagi dalam masa pasca kebangkitan dunia Arab atau Arab Awakening yang berusaha mendemokrasikan negeri Arab, negara Arab yang sudah lama dibelenggu autokrasi. Walaupun pendemokrasian tersebut sudah mundur jauh ke belakang atau regresif, semuanya menuntut pembaharuan asas-asas maqasid, pemahaman asas-asas maqasid syariah. Suasana di Malaysia pasca pilihan raya umum ke-13 menampakkan unsur-unsur kemunduran.
pengunduran demokrasi dengan kembalinya Undang-Undang Drakonian milik ISA, serta pengekalan dasar-dasar perkauman dalam sistem ekonomi, politik dan pendidikan negara. Persoalannya, apakah bentuk masa depan negara kita dengan pengunduran pendemokrasian ini, dan adakah ia akan membawa lebih banyak kemudaratan daripada kebaikan untuk rakyat? Ingatlah kata-kata Ibnu Qayyim, jika di sana ada ciri-ciri keadilan, maka dapatilah di sana ciri-ciri Islam. Sekiranya rasuah dibenarkan terus berkembang seperti sekarang, sudah tentu di masa depan ia akan membengkakkan negara, melebarkan jurang antara kaya dan miskin, menaikkan harga barang, menyempitkan peluang pekerjaan serta perniagaan, dan memaksa majoriti rakyat untuk bergantung kepada bantuan kewangan demi menyara kehidupan. Sekiranya proses pilihan raya terus berat sebelah seperti sekarang, sudah tentu implikasinya di masa depan akan merugikan negara, bila mana undi majoriti 52% tidak ada makna, dan dengan hanya 17% undi mewakili 112 kursi dapat membentuk kerajaan adalah sebenarnya menafikan demokrasi kepada rakyat. Sekiranya kualiti pendidikan terus menurun, kos pendidikan melambung tinggi, sudah tentu implikasinya adalah kemerosotan daya saing dan keupayaan anak-anak kita terus membangunkan ekonomi di persaingan global yang amat mencabar. Indeks Pendidikan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu meletakkan Malaysia di tangga 98 daripada 181 negara, satu pencapaian yang tidak langsung membanggakan. Malaysia berada di tangga 55 daripada 74 dalam kajian program for International Student Assessment PISA yang mengukur kadar literasi para pelajar berumur 15 tahun bagi matematik dan sains, dan juga kadar kebolehan mereka membaca serta menyelesaikan masalah secara kritis berbanding menghafal. Kajian Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 mencerminkan penurunan prestasi matematik dan sains yang mendadak sepanjang 4 kali penilaian sejak tahun 1969. Sekiranya sistem parlimen tidak dibenarkan berfungsi sebagai satu sistem penimbang tara yang sebenar, mewakili kepentingan suara rakyat, dan konsep pemisahan kuasa berperlembagaan, menerusi jawatan kuasa tetap, memantau kementerian-kementerian, memantau projek-projek mega dan perbelanjaan, maupun memberikan parlimen kuasa meratifikasi perjanjian kerajaan antarabangsa termasuklah perjanjian perdagangan Trans-Pasifik TPPA, sudah tentu implikasi untuk masa depan kita kekal dan terus mudarat. Terkini, pendekatan atas ke bawah top-down approach dalam menangani ekonomi negara telah banyak menjejaskan rakyat terbanyak. Pendekatan serupa ini jelas tidak mempedulikan aspirasi rakyat yang ingin bersama-sama merasakan kehidupan dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Pengenalan rejim cukai regres GST, cukai tinggi bagi golongan yang miskin, cukai rendah bagi golongan yang kaya, akan berkuat kuasa 2015. Ini bakal menjejas kedudukan ekonomi semua keluarga di Malaysia, khusus yang miskin berpendapatan rendah, walau ia kononnya bertujuan untuk mengurangi defisit negara disebabkan kegagalan kerajaan untuk mengurus takdir dengan baik. Pengenalan dasar-dasar lain, teman-teman sekalian, seiring dengan GST akan melebarkan lagi jurang ekonomi di Malaysia yang kekal antara yang tertinggi di Asia. Justru tidak mengherankan apabila Merrill Lynch meramalkan bahawa Malaysia bakal menjadi sebuah negara yang muda dan juga miskin menjelang 2030. Anehnya, kita dahulu membangun bermula seiringan dengan negara-negara seperti Singapura, seperti Korea Selatan. Namun disebabkan oleh dasar-dasar pemimpin, maka kita berhadapan dengan kemerosotan sementara mereka jauh ke depan. Adalah menjadi tanggungjawab generasi kita untuk memastikan kita selamat daripada ramalan-ramalan yang menggurunkan sebegini. Bertanggungjawab kepada generasi seterusnya adalah untuk memastikan mereka tidak dibebankan dengan tindak tanduk kita
yang melepaskan rantai yang belenggu menghimpit masa depan mereka. Syekh Yusof Qaradawi menyatakan politik adalah memastikan rakyat mendapat manfaat dan kemaslahatan. Saya yakin jawapan yang untuk membina masa depan yang lebih baik dan mengelakkan kemudaratan terletak pada pendekatan bertawakuf. Melangkah dasar bagi memenuhi keperluan masa depan dan mengelakkan keburukan daripada terus melanda, insya-Allah. Sedarlah Nabi Yusuf AS ketika dahulu mempunyai kebolehan merancang untuk masa depan, sehingga dalam pentadbiran beliau merancang sampai 7 tahun ke depan menangkar dasar ekonomi sebegitu demi rakyat. Apa alasan kita? Masa depan yang milik kita jika kita bertindak sekarang untuk mengatasi kemudaratan yang dibawa oleh golongan yang leka tanggungjawab. Maka jadikanlah masa depan masa kita. Terima kasih kepada sahabat panelis dan moderator Budiman. Selamat bertemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masalah yang kita nampak ini adalah masalah yang kita alami setiap hari. Jadi tidak usah untuk diterangkan dengan mendalam. Contohnya masalah kewangan yang kalau sebelum ini mungkin masalah itu hanya di peringkat kerajaan dan tidak nampak di mata kasar. Sekarang dan tahun 2014 ini makin menjadi masalah yang bermula daripada pengurusan kewangan yang tidak baik, penuh dengan rasuah dan tidak ada tata kelola itu akan mula makin mendesak dan kesannya itu akan betul-betul dirasakan oleh rakyat. So I won't spend too long in explaining, I think, the financial difficulty that the country is facing, especially the younger ones, because you will inherit a country that is fraught with debts and loss of economic competitiveness dan sebagainya. Cuma yang lebih penting adalah kita perlu faham, sementara kerajaan mengatakan bahawa Malaysia ini berhadapan dengan masalah kewangan, kita sekejap Najib kata nak bankrupt, sekejap Timbalan Menteri dia dalam parlimen kata Malaysia tak ada hutang. Sebenarnya hutang kita ni tak ada masalah. Kalau banding dengan Jepun, dia kata Jepun lagi teruk. Banding dengan Singapura lagi teruk. Banding dengan Amerika, dia kata Amerika lagi teruk. Yang dia tak tahu bahawa Amerika cetak duit, dia nak hutang banyak mana pun tak apalah. Kita tak cetak duit. So kita tidak boleh bandingkan contohnya jumlah hutang kita dengan negara-negara yang jauh lebih maju dengan kita. Contoh dia macam ni, Tony Kuat kaya. Kalau contohnya dia tak ada duit, dia laku untuk pergi berhutang dengan bank. Bank akan bagi duit dekat saya. Wanji miskin, Wanji buat macam tu, matilah. Itu cara yang terbaik untuk terangkan kedudukan hutang kita. Sebab UMNO, Wanji sebut tadi, UMNO kata biasa, tak ada masalah. UMNO akan beritahu 50.3% tak ada masalah, masih baik. Sebab Jepun dia kata 200%, Amerika dia kata banyak, Singapura 120% plus of GDP. Tetapi kita tidak boleh membandingkan kedudukan dan juga kekuatan kewangan kita berbanding dengan negara-negara yang berpuluh kali ganda lagi kaya dari kita. Jadi yang itu saya tak payah sebut, saudara-saudari tahu. Cuma yang akan betul-betul menjadi-jadi ialah oleh kerana masalah ini, akhirnya rakyat yang menjadi mangsa. Dan saudara-saudari perlu faham bahawa untuk masa depan ni, kita tidak boleh bergerak ke masa depan Malaysia di masa depan dengan berfikir bahawa Malaysia ini miskin ataupun kita ada financial problem. We don't have financial problem. We have leadership problem. We are not poor, actually we are very rich sebenarnya. Tetapi oleh kerana kekayaan yang ada itu telah disalahgunakan dan disalah takbir oleh mereka yang diamanahkan untuk menjaga, jangan sampai generasi yang muda membesar dan masuk ke masa hadapan berfikiran bahawa kita negara miskin. That is very important for the future. You must know that we have all the resources and we are blessed. But unless we rectify the leadership problem that we are facing now in the country, maka keadaan itu akan berterusan. Sebab jenis pimpinan yang ada sekarang, contohnya dalam keadaan
kewangan negara makin teruk oleh kerana perbuatan mereka sendiri, mereka tidak ikat perut. Yang dia buat ialah dia mula tarik bantuan ataupun perbelanjaan yang sewajarnya sampai kepada mereka. Tahun depan, contohnya tahun depan saya menjangkakan tahun depan akan diingati sebagai tahun barang naik 2014. Sebab kalau kita tengok jangka masa, tahun 2015 Barisan Nasional akan melaksanakan GST. Everyone knows the moment you implement GST, at least within the first 1 or 2 years, there will be a spike in inflation. That's common because traders and businessmen have to incur business costs in order to implement GST. They can't absorb the business cost, they will pass the business cost to the consumer. Jadi memang logiknya memang akan naik inflasi. Jadi Barisan Nasional hanya ada 1 tahun setengah untuk menaikkan semua harga-harga barang lain dan tarif yang lain sebelum GST dilaksanakan. Kerana kalau laksanakan GST dulu, belum naik tarif, kemudian harga barang naik, baru nak naikkan harga elektrik, nak naikkan harga minyak, maka kita semua akan ramai-ramai turun ke jalan raya dan gulingkan BN on the spot. So they know that. Jadi sebab itu, dia tak setuju, dia kaya. Sebab itu, I think next year it's very important to know that there will be a series of price hike. Bermula dengan electricity tariff, kemudian saya rasa toll pun akan naik dan yang lain-lain. But for the future, we must restate the claim to our economic well-being. We must make it clear that Malaysia ini bukan negara miskin dan caranya ialah dengan cara kita tentang sebarang usaha untuk menaikkan harga barang dan harga tarif dan harga utility yang tidak berpatutan. Maknanya kalau kita panggil untuk turun bantah kenaikan cukai pintu yang melampau, saya minta seberapa ramai yang turun. Kerana kalau kita tak tentang hari ini, maka dia jadi amalan tahun 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, maka dia nak naikkan, dia akan naikkan, terutamanya apabila GST sudah dilaksanakan. Dia akan bermula dengan 6%, kemudian dia naik 8%, 10% dan sebagainya. Kemudian 5 minit. Yang masalah yang kedua yang kita tak nampak tetapi akan ada kesan yang besar kepada masyarakat kita, this is more subjective and more abstract and it concerns me more than the financial problem, ialah masalah ilmu dalam negara. A society can only progress if it's based on knowledge. Tak kisahlah ilmu apa. Kamu nak bercakap tentang agama, perlulah ada ilmu agama yang sewajarnya. Nak bercakap tentang ekonomi, perlu ada latar belakang dan pengalaman ilmu ekonomi yang secukupnya. Nak berbahas dalam parlimen, jangan jadi monyet, kena jadi macam ahli parlimen. Ada orang buat lawak dengan saya, dia kata lain kali pergi parlimen, jangan bawa kertas semua ni, bawa pisang. Bila sebelah sana bangun, maksudnya dia nak pisang, orang tak pisang dekat dia. Masalah dalam masyarakat kita sekarang ialah saban tahun, as we progress more and more to the future, there is less and less emphasis on knowledge and also on intellectual content of our society. Sebab itu, kita bertanya macam mana dalam pilihan raya dalam keadaan negara kita ni banyak isu yang terdesak, yang isunya crystal clear. What is right and wrong, black and white. Tetapi orang bertanya, kenapa orang tak boleh faham? Bukan orang tak faham, tetapi kadang-kadang oleh kerana manipulasi sama ada sistem pendidikan dan media sebagainya, masyarakat kita ini kurang ilmu. When you have less knowledge and less people who would stand up for the knowledge and for the intellectual integrity, maka sebab itulah keadaannya kesan dia kepada masyarakat. Kalau kita berterusan seperti ini 20 tahun, 30 tahun, kalau generasi muda yang ada sekarang ini membelakangkan ilmu dan berpaling semata-mata kepada soal emosi, kepada soal tak apa Malaysia masih aman, itu masalah besar. Jadi ini berkait rapat dengan sudah tentu soal sistem pendidikan yang kita ada, soal universiti yang kita ada. So we cannot move ahead unless we seriously look at the schools and look at the university, look at the teachers,
look at the lecturers, look at the scholarship system. It's not a sexy thing, and in fact, bagi ahli politik itu satu perkara yang long-winded, panjang kita pasal sekolah dan sebagainya. But that is where our future lies. You know, I always repeat, saya tak ingatlah siapa yang saya sebut, yang pernah sebut, but the future of a country always lies in the classroom. Unless we do something to our classroom, radically change it, and we have a lot of differences, we have a lot of issues with our education system, and unless this is managed and resolved amicably, honestly, maka we are going to the future in an uncharted territory yang mana kita berhadapan dengan satu masyarakat yang saban hari ilmunya kurang. Bila ilmu kurang, maka masalah kita berdepan dengan banyak macam-macam. yang the last one, yang akhir sekali, masalah nombor 3 yang saya rasa yang lebih abstrak lagi daripada, kalau yang pertama financially kita semua faham, masalah ilmu pun paling kurang kita berdepan juga. Tetapi yang paling abstrak yang kita jangan tertinggal ialah masalah nilai. It's a question of decadence of value system in society. Sebab itu bila kita semakin tipis sistem nilai dalam masyarakat kita, sebab itu orang akan ambil keputusan tak apalah, kerajaan nak buat apa pun tak apa. Kalau yang mati kena tembak 40 kali itu bukan adik saya, it's not my problem. This will continue. Kalau sistem nilai itu makin tipis dalam masyarakat kita, maka orang tidak berminat untuk mengetahui bahawa soal adil, soal saksama, soal tidak kira sama ada anak itu Cina ke Melayu ke India ke Iban ke Dazan. Tetapi kalau dia anak orang miskin dan dia telah belajar cukup baik dan dia cemerlang dan dia layak untuk dapat bantuan, maka adil untuk kita bagi bantuan. Kalau orang tak faham yang itu, kerana nilai, sistem nilai kita lemah and is getting worse and worse and worse. Jadi sebab itu saya bimbang, yang paling saya bimbang, in fact in descending order tadi, yang paling bagi saya kritikal untuk masa depan kita ialah untuk kita kukuhkan understanding terhadap sistem nilai ini. Kerana Barisan Nasional 2 minit lagi, 9 minit dia nak biar. Susah duduk sebelah moderator. Dia pandang betul je. Dia sistem yang the biggest threat in my opinion to a much better future than what we have now is if we allow Barisan Nasional to continue to play race politics to divide and conquer. And the last 3 or 4 years has been really bad for our society, whether we like it or not. We can pretend that just because we can come together in a forum like this and speak openly that everything is fine, but it is not. The society risks to be more polarized in the future. I spent the last 6 months sitting down with different younger groups, Malay, Chinese and Indians, and it is my non-scientific empirical evidence that I'm convinced that polarization is worse today than what it was 1 year ago. And that is the biggest threat, because if we allow our value system to degenerate and continue to deteriorate, then it's very easy for BN to throw race cards and to tell that, you know, kalau saya duduk sebelah Tony Pua, saya dah tak jadi Melayu. Worse for Mujahid lah, duduk sebelah Tony Pua. We laugh at it now, but don't be surprised in 10 years' time, it is this kind of thing that will rock our society. In the same way that if you go to a German society at the turn of the 20th century, it is so much different than the German society at the height of Nazi. It is because after the defeat in the First World War, everything crumbled. The pride crumbled, the value system crumbled, and after a successive or weak republics, suddenly the German society allows for extremists like Nazis to take foothold in their society. And that happens because kita, masyarakat pada ketika itu tidak ada value system yang begitu kuat untuk tentang ekstremisme, perkauman dan lain-lain.
So my last final take, I think, and that's what I at least personally want to do as well in the next few years. We really have to close the gap, especially among the young ones, because you are the future. I mean, we're quite old. The older generation, of course, are more marked by perspective and different prejudices. But you are young. You can still see things from a very clear, non-racial Malaysian perspective. Look at each issue from a value perspective, from a Malaysian perspective, not from a race perspective. Once we do that, and I think we can resolve all the other two problems yang saya sebut tadi. Soal kewangan ini, no problem. I mean, wang BN will be fine 2 years, no problem. Soal pendidikan, even that is not too big a problem. You know, we can get the best lecturers, the best school teachers, we can spend 10 years, put more money, we can fix the school. But what is in our heart is a problem. If you grow up hating each other and having suspicions of each other, then we are doomed as a society. Sebab itu, untuk masa depan kita, saya rasa lebih baik kalau kita mula dengan soal macam mana kita nak mengelakkan daripada kita ada prejudis, perkauman, kita hilang nilai dan kita penting diri. If we fix that, insyaAllah, I think future will be a lot brighter than what we have now. Thank you very much. Bila sebut tentang perkauman, saya rasa saya nak angkat terus pada Dato' Mujahid. Saya rasa PAS ni dia banyak pengaruh dengan UMNO kot. Kadang bicara pasal soal-soal perkauman, kadang dia boleh pergi ke arah Melayu. Dia boleh cerita pasal isu keagamaan, isu Syiah. Itu agak ada lagi kita tengok dengan pemilihan baru ni. Macam mana agak-agak dalam apa yang dibangkitkan dia? Silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya baru saja nak menyediakan minuman sedikit. Saya terkejut bila nama saya dipanggil. Itulah Ustaz Wadi punya style. So, yang bersedia dan unexpected. Terima kasih kepada moderator yang berhormat, Tuan Ikhwan dan juga Hafizi serta Wabi Nurul Izzah sebagai pengucap utama dan semua yang hadir dalam forum Fiqh Tawakkuf. Ini sebut betul Fiqh Tawakkuf dengan Ain dulu. You don't have to remember. So apa yang dimasukkan dengan tawakkuf itu ialah masa depan, the signs of the future. Dan saya kira di dalam konteks ini apa yang akan diutarakan adalah tentang apakah dia permasalahan yang sedang kita hadapi, bagaimana kita menilainya, dan lebih penting ialah sejauh mana kita harus melonjak ke hadapan dengan mengambil kira seperti yang disebut oleh ahli panel pertama, nilai-nilai yang telah membawa kita sebagai bangsa Malaysia hari ini. Itu basis dia begitu. Sebab itu saya tertarik dengan satu kata-kata daripada James Freeman Clark. Ini seorang theologian dan juga author. Dia kata, a politician thinks of the next election, a statesman of the next generation. Ahli politik dia memikirkan pilihan raya 18. Ahli politik. Tapi negarawan memikirkan generasi akan datang. Bukan 5 tahun sekali ya, tetapi the next generation. Saya rasa itu roh dan semangat kita berbincang pada hari ini. Kita berdepan dengan keadaan, Pak Moderator, kita ni banyak firefighting pada waktu yang sama. Kita terpaksa buat firefighting pasal banyak sangat bahaya-bahaya yang boleh merosakkan negara kita. Contohnya bila main isu kalimah Allah, jadi satu masalah sebab orang Islam akan jadi murtad contohnya. So kita terpaksa pergi dekat gereja-gereja explain, pergi dekat masjid explain. Kita punya kerja firefighting. Lepas tu tadi timbul soal bangsa. Saya duduk sebelah Tuan Ikhwan, saya jadi BAP. Tapi dia tak fikir Tuan Ikhwan duduk sebelah Mujahid, kalau Tuan Ikhwan jadi PAN kan? Betul kan? Reverse thinking kan? So, itu kadang-kadang
kita rasa gelak lah. Kita rasa nak tergelak lah. Tapi itulah realiti dia. Kerana perkauman hanya akan muncul apabila rejim parti yang rasis itu lemah, maka cara terbaik untuk dia mengumpulkan kekuatan dia adalah menggunakan isu rasisme. Dan ini selalu kita sebut dalam macam kita, ya, tentang isu race, royal dengan religion. Inilah 3 kunci terakhir yang ada pada setiap kali mereka berdepan dengan krisis. Okey, tuan-tuan pun dengar hari ni sibuk muzakarah. Dia buat National Unity Council, saya salah seorang dia jemput, alhamdulillah. Ya, tapi pada waktu semua dia cakap tentang kita nak muzakarah dengan PAS contohnya. So bagi saya, isu-isu begini menyebabkan kita letih, kita penat. Kerana hakikatnya itu bukan tentang permasalahan nak cakap tentang perpaduan sebenarnya, tapi hakikatnya ialah tentang survival politik. Dan ini yang kita kena bijak memahami realiti dan situasi. Sebab itu saya melihat selain daripada kita firefighting apa yang ada di depan kita, firefighting, ya, tapi pada waktu yang sama kita kena build the future. And this is the most difficult part. Ya. Kita bisa saja mengkritik apa yang berlaku dan kita bisa saja membetuli secara spontan apa yang berlaku, tetapi amat sukar untuk kita membina masa depan. Kerana this nation has come not within 1 or 3 days. This nation has come, if you say after independence, you are wrong. This nation came daripada awal lagi, semasa dulu bagaimana rantau ini berdepan dengan penjajahan, bagaimana dia mula terbentuk dan sebagainya. Dan kita tidak mau dalam kita bercakap tentang masa depan, kita nak hilang sejarah yang begitu berharga ini. Ya? Dan apabila kita tidak dapat menelusuri sejarah ini, disitulah nilai-nilai tadi. Contohnya, when people say, Tuan Moderator, kita ni soal perkauman ni, macam mana ni? Hari ni baru dia sedar kata apa ada masalah. Wahal, kalau kita tengok dalam sejarah negara kita, Melaka sudah pun menjadi satu perdagangan, sebuah perdagangan yang sifatnya adalah multiracial. Ada orang Cina, orang India, orang Gujarat, orang Parsi, orang Arab. Mereka datang berniaga, tak ada masalah pun. Tak pernah kita dengar pula ada racial talk di situ. Kita tidak pernah dengar pula berlaku perusuhan kaum kerana orang Cina, orang Melayu, tidak. Sebab mereka tahu bahawa pada waktu itu tak ada UMNO lagi. Saya ni mau baik demam ni. Ambil macam. Jadi bila ya ini masalah saya sokong. Kita tengok masalah racial satu bab, ada beberapa perkara yang menyumbang kepada berlakunya racial politics. Iaitu pertama ialah dari sudut ilmu, knowledge tadi yang disebut oleh adinda saya tadi. Ya, knowledge. Dan hari ini berapa orang yang terpelajar, yang faham tentang sesuatu isu itu dengan knowledge, bukan dengan sentimen, bukan dengan emosi. Ya, saya orang Melayu. Saya orang Melayu. Bukan cakap Melayu, lawa lagi. Nur Reza saya tak tahu dia Melayu apa, saya tak tahu. Jadi saya tidak boleh menyalahkan diri saya mengapa saya jadi Melayu. Sebab saya dilahirkan sebagai orang Melayu dan saya harus berbangga untuk lahir sebagai seorang Melayu. Alhamdulillah. Begitu juga Tony Puah, dia tidak boleh komplain. Kenapa aku tidak lahir dalam menjadi orang Melayu ya? Aku teringin sekali mau jadi orang Melayu. Tak boleh Tony. Sekarang ni boleh? Ya. Begitu juga dengan apa ni, ya, YP kita. Tapi soalnya sekarang ialah itu adalah satu penciptaan yang Allah bagi kepada kita, because one of the signs of God is diversity. Salah satu tanda kebesaran Allah itu ialah kepelbagaian. We cherish it. We don't go against it. Kita meraihkan, kita celebrate. Kita celebrate the diversity in a positive manner. Yang tidak boleh ialah ini
dan dia bertentangan dengan kaedah Islam, bahawa apabila kita merasakan bangsa kita lah segala-galanya, bangsa kita lah itu, bangsa kita lah ini, lalu mereka melihat bangsa lain dari kacamata seorang yang rasis. Mereka melihat dari kacamata bangsa dia, kacamata agama dia, maka ia diterjemahkan dalam aktiviti-aktiviti yang kemudian melahirkan bibit-bibit perkauman. Ini satu, ya, knowledge. It's good to be a Chinese, it's good to be a Malay, it's good to be an Indian, and it's the best to be Malaysian. Itu yang kita. The best to be Malaysian. Ya. Dan I have written a book on this. Are we all Malaysian? Ya. Dalam itu saya ada cerita tentang apa yang dikatakan Melayu, Cina, India dan juga Malaysia. Yang kedua, selain daripada kita perlu memberikan ilmu terhadap apa itu kepelbagaian dalam suasana hari ini, kita juga kena melihat bahawa for the future of this country, untuk masa depan negara ini, parti-parti perkauman sudah tidak relevan lagi dalam negara. Kerana selagi mana masih ada parti perkauman, maka selagi itulah akan ada masalah. Kerana itulah kunci terakhir yang ada kepadanya, atau tongkat terakhir yang ada padanya untuk dia menyelamatkan diri. Sebab itu saya menyatakan bahawa kalau bercakap tentang nak fikir tentang next generation, bukan next election saja, tetapi next generation, racial politics must end. Tak boleh lagi. Whether you are from PARS, whether you are from DAP, whether you are from PKR, or God forbid any more party coming in to join the crowd, please, for heaven's sake, don't be racist. Itu saja yang kita minta. Sebab gini, saya tengok, ya, ada berapa minit lagi? 1 minit. Cuba tuan-tuan perhatikan apa masalah yang kita hadapi hari ini. Isunya isu apa sebenarnya? Apa masalah? On the ground ada masalah. Saya rasa on the ground tidak ada masalah. Walaupun dia mungkin berbezanya zaman saya dahulu bersekolah di Pulau Pinang. Saya membesar di Pulau Pinang dari sekolah Penang Free School, di mana multiracial, campur semua orang. Saya bisa saja makan bersama dengan kawan Cina, Cina makan dengan kami. Tapi hari ini on the ground, kalau biasa saja pun, saya rasa orang Cina, orang India, orang lain tidak ada masalah. We got no problem. Tapi yang menjadi masalah siapa? Orang-orang politik. I heard this yang no? Okay. Orang-orang politik yang menimbulkan masalah. Okey. Dan ini saya debat di dalam parlimen tentang isu kalimah Allah. Tidak ada sembunyi apa-apa. Ya? Saya bertanya kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri tentang mengapa orang Kristian di Sabah dan Sarawak boleh pakai guna nama Allah, orang di sebelah sini tak boleh guna nama Allah. Apakah Allah itu ada boundary? You want to use my name? Oh, sebenarnya you cannot use my name. Satu. Ada seorang menteri ini pula lagilah sedih. Dia kata, senang saja, orang Sabah Sarawak bila dia main sebenarnya jangan sebut Allah lah. Orang Semenanjung kalau nak pergi Sabah Sarawak, dia nak kata Allah, katalah, tak apalah. Dan saya menyatakan di sebalik kelucuan itu dan kebodohan yang tahap paling bangar, you are playing a fool with the word of Allah. Itu satu, you're playing a fool. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Praise be to Allah, God of the whole universe. He didn't say God of just Sabah and Sarawak. Yes, Allah. Dan here no Allah. Itu satu. Dan ini boleh didebat dari sudut teologinya, dari sudut akademiknya. Dan this is not the fraud. Tapi apa yang saya nak katakan, kenapa pada tahun 2011, tak silap saya, ada kitab terjemahan Bible, iaitu Alkitab, yang nak masuk ke Sarawak, kemudian disekat kerana waktu itu isu kalimah Allah di Mahkamah Tinggi. Saya ingat saya dengan YB ada masa itu pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Sarawak. Akhirnya kerajaan bersetuju dengan apa? 10 point.
solution, iaitu resolusi 10 perkara yang membenarkan penganut agama Kristian di Sabah dan Sarawak memakai kitab atau terjemahan Bible Alkitab itu di dalam bahasa Melayu yang tertera di dalamnya antara lain kalimat Allah. Saya berkata dan bertanya, kenapa jika Sabah dan Sarawak boleh selesai tanpa solution, kenapa di Semenanjung diheret 2 tahun negara ini berpecah, bermusuhan, berbenci-bencian antara satu sama lain? Ini bukan kerana orang ramai mau membenci, tapi ini kerana politik UMNO yang nak memecah belah rakyat Malaysia. Inilah politik yang saya kata masalahnya bukan rakyat, masalahnya siapa? Orang politik. And that goes the same. Untuk PAS pun sama, untuk PKR pun sama, untuk DAP pun sama. Jangan sekali-kali jadikan negara ini hancur kerana kepentingan sempit parti-parti yang ada. Dan kita kena stand tall dalam soal ini. Ia bukan soal sentimen, ia bukan soal emosi. Dari sudut syarahnya tidak ada masalah, dari sudut realitinya pun tidak ada masalah. Tapi mengapa perkara ini diheret 2 tahun benci-membenci antara satu sama lain, sehingga saya terpaksa masuk ke gereja-gereja untuk menenangkan keadaan, memberitahu kepada mereka, this has got nothing to do with Islam. Islam is a religion of peace, tolerance, respect and freedom. To you your faith, to me my faith. Ini teks yang cukup jelas. Tapi mengapa yang jelas itu tidak jelas? Kerana ada orang-orang politik yang ada kepentingan, khususnya yang berasaskan kepada kepentingan politik rasis, yang inilah yang merucakkan dan menghancurkan negara kita. Sekian, terima kasih semuanya. Yang seterusnya kita nak pergi pada OMB Peripor. Saya dah bimbang juga nak tanya dia sebagai terakhir berfikir tadi. Dan dia duduk tengah, takut-takut nanti ada satu berita akan keluar. Inilah projek untuk nak menjadikan Tony Puas sebagai Perdana Menteri. Bimbang. Tapi saya tak kisah dia Perdana Menteri. Ini di balam Perdana Menteri. Itu mungkin di kamar nak add pun tahu kan. Tapi yang Presiden tu saya lah. Okey, saya nak terus pada OMB Peripor. Agak-agak lah, kalau PR pemerintah, dia jaya tak untuk nak hapuskan apa yang telah dibuat oleh UN? Saya rasa macam PR ni tak mampu kot. Bukti Bukti kita tengok di Selangor, gaji exco lagi tinggi daripada dia. Dalam keadaan banyak lagi isu rakyat tak selesai. Contoh OKU dan seumpama ni. Rasa-rasanya PR ni dia meneruskan sendiri. Kot. Kau je. Sini, tonton. Susah bagi saya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Center for Kongsi dan juga Saudari Nuriza kerana sudi menjemput saya ke forum ini. Dan bila Iza jemput saya sebelum ini, dia kata saya nak aturkan satu forum falsafah, filosofi forum. So kalau filosofi forum kita cakap falsafah lah. Gaji saya akan sentuh nanti. Tapi bila kata falsafah, saya rasa saya nak timbulkan satu soalan. Soalan falsafah yang saya rasa semua rakyat Malaysia perlu pertimbangkan. Kerana ada berkenaan dengan sistem yang tidak ada di Malaysia sekarang, yang berlaku diinstitusikan di negara kita. Dan sebenarnya saya harap saya penceramah nombor 2, kerana kalau saya salah ucap sekurang-kurangnya Mujahid boleh bantu. Tapi sekarang saya nombor 3. Tapi saya nak tanya soalan yang biasa ditanya oleh ramai rakan-rakan bukan Melayu. Soalan penting. Saya keturunan Cina, tidak diragui. Generasi ketiga, atuk saya datang daripada kampung Suahau di China. Anak saya generasi keempat, cucu saya generasi kelima. Bandingkan saya, anak dan cucu saya dengan seseorang yang lain yang datangnya daripada Pakistan, yang mungkin akan menjadi warga negara dalam jangka masa 2 tahun bila tinggal di Malaysia,
anak dia jadi warga negara secara terus dan akan menjadi bumi putera dan mempunyai hak-hak yang tertentu dalam seperti yang nomor 1 yang disebut dalam perlembagaan dan seterusnya yang diterjemah oleh pihak kerajaan sebagai hak-hak istimewa orang bumi putera ataupun orang Melayu. Dan ada disebut oleh Perdana Menteri sendiri dalam ucapan beliau di UiTM baru-baru ini. Dia kata, saya sebut bahawa Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Banjar itu disebut Melayu, Minangkabau memang Melayu, keturunan Aceh adalah Melayu, Jakun dan Sakai asli adalah Melayu, Arab dan Pakistani semua dikira Melayu. Mala-mala bertakrif Melayu, Waima, Mama dan Malabari pun diserap ke Melayu. Ni disebut oleh Perdana Menteri sendiri. Saya nak timbulkan soalan ini kerana kita nak bincang soalan kewarganegaraan dan juga kebangsaan kita, our nationality, our citizenship and our loyalty to the country. Di mana letaknya konsep keadilan, kesaksamaan dalam perkara ini? Di mana kita sebagai bukan Melayu, bumi putera, kami menyumbang, kami kerja, kami bayar cukai, kami bersama dengan rakyat-rakyat lain, tapi kita tidak dilihat sebagai rakyat penuh negara ini akibat warna kulit kita. Purely that. Di mana letaknya keadilan dan kesaksamaan? Adakah isu ini dibenarkan dalam mana-mana agama? I think that is the big question that we need to ask in this country. We talk about economy mismanagement, we talk about everything else, but I think at the root cause of whether this country can achieve its full potential lies in whether all Malaysians have an equal stake in this country. Dan saya rasa isu bumi putera, bukan saya kata sekarang hari ini ya, kalau putusan ada jangan tulis esok Tuan Puan nak hapuskan hak istimewa orang Melayu ataupun bumi putera. Then the issue salary is no issue. Bukan. Ini bukan kata Tuan Puan nak hapuskan hak istimewa orang Melayu ataupun bumi putera. Saya hanya nak bangkitkan isu ini kerana perkara-perkara yang diterjemah oleh pihak kerajaan Periksa Nasional menggunakan konsep bumi putera ini untuk meminggirkan rakyat yang tertentu dan juga memperkayakan pihak-pihak yang berkaitan dengan kerajaan. Itu kita semua tahu. Saya nak katakan kalau kita gunakan konsep yang lain, memang apa yang digunakan oleh kerajaan adalah bahawa pihak bumi putera lebih miskin, oleh sebab itu kita ada program khusus untuk bumi putera. Dan bagi saya dari segi intuitif macam senang difaham. Memang orang Melayu secara purata lebih miskin, kita bantu orang Melayu, kita bantu orang miskin. Tapi kenapa kita perlu kurungkan ataupun frame our context, kurungkan pemikiran kita mengikut bangsa ataupun agama? Apa sebabnya? Kalau kita ikut bangsa, adakah yang miskin dalam bangsa tersebut akan diberikan bantuan sepenuhnya untuk mencapai matlamat pendapatan yang lebih tinggi? Ataupun penggunaan atau pengurungan fikiran mengikut bangsa hanya akan memperkayakan lagi yang telah jadi kaya, yang sudah banyak berpendidikan seperti Rafizi di sini, yang tahu macam mana nak mempergunakan segala insentif ataupun program yang telah pun disediakan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan lagi taraf sendiri. Itu soalan utama. Dan adakah kalau kita ada satu dasar hanya mengikut keperluan
ataupun mengikut pendapatan, adakah ini akan lebih baik untuk membantu Bumiputera yang miskin? Kita ada program AP. Kita semua kenal AP. AP untuk import kereta mewah. Dan setiap AP nilai lebih kurang RM50,000. Sekarang boleh diperolehi oleh Bumiputera yang tertentu RM10,000. Dulu percuma, sekarang kenakan RM10,000. Mereka dapat keuntungan berbilion-bilion ringgit setiap tahun. Tiap-tiap tahun RM30,000 AP yang diberikan. Boleh kira berapa pendapatan mereka dapat. Adakah pendapatan ini akan disalurkan, dikhususkan pada pihak yang miskin, ataupun dikuasai oleh golongan yang sudah menjadi kroni dan kaya dalam masyarakat? Tidak. So, kita perlukan satu dasar yang tidak mengikut mangsa. Kalau kita benar-benar nak bantu rakyat di negara kita, kita perlukan satu dasar yang mengikut pendapatan, keperluan, dan bukannya mengikut mangsa. Bukan kerana saya bantah orang Melayu, bukan kerana saya benci orang Melayu, bukan kerana saya resis. Saya tak. Saya hanya berikan pendapat bahawa dasar ekonomi yang lebih baik adalah satu dasar di mana kita khususkan kepada mengikut pendapatan, keperluan, daripada mengikut bangsa, kerana yang mengikut pendapatan akan lebih baik untuk fokus bantuan kepada pihak yang memerlukannya. Dan saya nak kata juga, dasar Bumiputera ini bukannya akan memberikan kesan yang baik kepada kaum Bumiputera ataupun kaum Melayu. Ada negatif impact. Apa negatif impact? Ramai penuntut di sini. Kita semua tahu di universiti kita ada dasar mengikut bangsa. Sama ada proaktif ataupun indirect. Kita semua tahu. Yang Cina, yang Melayu semua tahu. Hanya boleh kata ke, boleh sebut ke, tak boleh sebut. Okay? Kita pun tahu antara akademik yang kita ada, yang dipromosikan, yang dinaik tarafkan, diberikan pangkat yang tinggi, pun mengikut bangsa dan bukannya sepenuhnya mengikut kebolehan. Sebab itu pihak kementerian langsung tidak ingin membukakan ruang Vice Chancellor untuk pihak-pihak akademik yang paling baik untuk menjaga universiti kita. Atas sebab itu juga kita boleh mendapat bahawa baru-baru ini Universiti Pertahanan Malaysia di Pahang melantik Ridwan T sebagai Associate Professor. Walaupun karangan dia punya thesis didapati bahawa tiru orang lain, word for word, masih boleh jadi Associate Professor. Ini dasar diri. Ini akibat dasar diri. Dan what is happening in this? Kita berikan peluang kuota untuk membantu murid Melayu, murid Bumiputera masuk universiti. No problem. We want more Malays to be graduates in this country. Very good. So kita bagi peluang tambahan special untuk orang Melayu masuk universiti. Tapi yang kita bagi dia orang untuk mengajar adalah pihak yang kurang kelayakan. So we are sending the people, the very people we want to assist, to help them become smarter, to be taught by people who are less smart. We should not do that. Yang jadi bangsa Bumiputera sendiri. Instead, orang Cina, okay, maybe most of us average, a bit better off financially. So kita boleh pergi ke universiti IPTS swasta. Dan oleh kerana dalam universiti tempatan yang jadi cikgu bukan Bumiputera, bukan Melayu, susah nak naik pangkat, dia keluar masuk IPTS. So yang bagi bukan Melayu indirectly have a better chance to have a better education in IPTS. Sebab tak boleh masuk IPTA. It's a very what you call it, very convoluted way of thinking. Another example. Matrikulasi. Sistem matrikulasi dengan sistem SPTM. Kita semua tahu matrikulasi lebih senang. Kita semua tahu matrikulasi telah pun diwujudkan supaya lebih ramai penuntut Melayu dapat masuk universiti. Oleh kerana itu, silibus matrikulasi disenangkan, lebih senang untuk dapat A, lebih senang untuk masuk universiti.
Okay? Yang lain tinggal di STPM. Ramai saya punya pengundi, dia orang datang komplain, dia orang nak masuk matrikulasi, nak minta surah aduan supaya saya dapat buat aduan supaya mereka dapat masuk matrikulasi, lebih senang masuk universiti. Saya kata, makcik, you tak patut buat aduan. Kenapa? Sebab bila you masuk kos matrikulasi, apa akan terjadi? You masuk kos lebih senang. Betul, lebih senang masuk universiti. Tapi bila you masuk kos yang lebih senang, apa akan terjadi? Ilmu tidak meningkat. STPM lebih payah. STPM lebih rigorous. Walaupun lebih susah untuk dapat A, bila anak you masuk STPM, dapat A dalam STPM, kejayaan itu jauh melebihi penuntut yang dapat A di matrikulasi. So it is better for your children in the longer term to go to STPM. So apa yang terjadi? Yang jadi bangsa, indirectly, unfortunately, the very people that we want to assist, the Malays and the Filipino. That is the problem. So dasar kita yang mengikut bangsa ini ada dia punya negative result. The very people we want to assist, the Malays, to be better off, to be able to be more professionals in their industries, they get the worst deal in the society. So rasa kita, bila kita selalu gila, bila kita bantah pasal seperti DEB, dasar ekonomi baru, kita tidak sebut sebagai rasis, tapi ada sebabnya. Dan bila kita bantah, kita bukan bantah kerana kita tak nak orang Melayu jadi lebih pandai. Kita nak, sebab kalau orang Melayu jadi lebih pandai, kalau orang Melayu jadi lebih kaya, businessman China semua dapat jadi lebih kaya kerana upaya untuk belanja lebih meningkat. It's better for everyone in the economy. If everyone becomes smarter, everyone becomes richer. So untuk mendapat satu ekonomi yang lebih utuh, lebih saksama, and to prevent one of the biggest problems we have in this country, and all my Chinese friends will know, brain drain. Anak-anak orang Cina di Pelataran Jaya, semua dia beritahu anak mereka kalau di luar negeri, okay, ada cari amoy di luar negeri, kahwin kat sana, tak apa, biar kahwin kat sana, cari kerja kat sana. Kalau masih ingat sama ibu bapa, tiap-tiap tahun bagi tiket bila ada cucu, bagi ibu bapa pergi England kunjung cucu. That is the problem that we are having today, because there's no stake for many of these people. They don't feel that they have a stake in this country. They feel that they are marginalized whatever they do. Okay? Rakyat minority. Dan kita perlu berikan kepentingan saksama. Or rather, how to say that, we have to make everyone an equal stakeholder in this country in order to grow the economy to its full potential. So, saya rasa perkara ini merupakan perkara yang paling penting dalam negara kita. Asalkan kita boleh ada konsep kesaksamaan dari segi kepentingan yang tidak mengikut bangsa. Bukan kerana kita nak memimpikan bangsa A ke bangsa B, tapi untuk menjayakan Malaysia sebagai sebuah negara. Kita perlukan satu fikiran perubahan, paradigm shift. Seperti apa yang dikatakan oleh rakan saya, kita perlukan satu negara yang tidak melihat seseorang mengikut bangsa ataupun agama. Then only we can progress as a nation. Then only we can achieve our full potential. Saya belum jawab isu. Saya rasa isu gaji perlu ditimbang. Pendapat saya sedikit berbeza dengan pendapat Rafizi. Kalau ada baca Rafizi nanti. Pendapat saya ialah kalau mengikut kerja yang perlu dilakukan, tahap yang diberikan itu tidak keterlaluan. Kalau mengikut before, the past, and suddenly the increment, yes, dia menjadi isu peningkatan yang tinggi dan meranjatkan. So, perkara ini perhaps should have been better related or better treated, or the progression should not have been so drastic. But I think that issue, I leave it to the state to handle. Okay, I leave it to Tan Sri Khalid to give the answer. I feel that the salary is not excessive, but perhaps the approach taken, the sudden increase may have been better
implemented. But that I leave it to that is not my official comments here. That I will leave it to Tan Sri Khalid to manage as the MD of the state. Terima kasih. Saya setuju bahawa rizab itu besar dan perlu nampak lebih ada keseriusan paling kurang untuk kita kembalikan, terutamanya dalam dasar-dasar yang kita kira dasar utama kita. Untuk kita laksanakan pendidikan percuma seluruhnya di Selangor adalah tidak adil, kerana pendidikan tidak ada kepada rakyat Selangor, because you have to respect between the constitutional division between the federal and the state. Kecualilah kalau kerajaan pusat ini mengembalikan pulangan wang yang dikutip daripada rakyat Selangor kepada kerajaan negeri Selangor, barulah boleh kerajaan Selangor menanggung belanja melaksanakan pendidikan percuma itu di Selangor. Dan it's fair. Dengan rizab dan itu 3 bilion rizab, pendapatan kerajaan negeri Selangor lebih sedikit daripada itu tiap-tiap tahun. Dan kalau saudara-saudari tahu bahawa punca kewangan kerajaan negeri ini begitu sedikit, hanya daripada premium tanah sebenarnya. Jadi it's not much unless kalau kita naikkan premium tanah dan lain-lain. Tetapi sebab itu saya tidak rasa wajar untuk kita minta mana-mana negeri pun menanggung tanggungjawab yang sepatutnya tanggungjawab kerajaan pusat. Itu tak wajar. Sebab itu saya berulang-ulang kata, walaupun ini dasar yang kita cadangkan kalau Pakatan Rakyat menjadi kerajaan, tetapi untuk meminta kerajaan negeri Selangor melaksanakannya, itu maknanya menghukum rakyat negeri Selangor kerana kita terpaksa kurangkan peruntukan untuk perkara-perkara lain yang di dalam bidang kuasa kerajaan Selangor. So principally that is not right, morally that is not right. Tetapi, that's what I cerita. Dengan rizab yang besar, dengan peruntukan yang ada, sewajarnya I think more could have been done to assist or to be channel for education assistance in Islam. Itu pendapat saya, and I have been consistent in my views to Tan Sri Khalid. I think we could have pumped more money to UNICEF. I think we could have spent more money to create more educational programs untuk rakyat Selangor. Another 20 million, another 30 million, another 50 million, itu perlu dipertimbangkan. Walaupun kita tidak boleh melaksanakan pendidikan percuma sepenuhnya di Selangor, tetapi kita boleh tunjukkan bahawa dengan pendapatan yang terhad ini, persentasenya yang kita sumbangkan untuk bantu dan mudahkan pendidikan anak Selangor jauh lebih tinggi berbanding kerajaan. And I say it over and over again, masih ramai anak Selangor yang belum dapat beasiswa. Walaupun saya anak Terengganu, insyaAllah anak saya yang sana. Masih ramai lagi anak Selangor yang menanggung hutang daripada Yayasan Selangor. Dan perkara-perkara ini perlu diberi pertimbangan. Kalau tidak boleh dihapuskan semua, sedikit kelonggaran menggunakan sumber kerajaan negeri yang ada. Dan sebab itu saya vokal selalu sebut, tidak baik kalau kita berterusan bercakap tentang rizab yang besar tetapi rakyat yang di bawah kurang merasa rizab. Itu pandangan saya dan pandangan Rashidi saya. Tambah sedikit statistik saja. Bajet untuk pendidikan kerajaan pusat adalah lebih kurang 33 bilion ringgit satu tahun. Bajet seluruh negeri Selangor hanya tahun ini rekod paling tinggi sekali perbelanjaan keluar daripada rezab keluar untuk belanja 1.8 bilion. So jauh lebih jauh. Sebab itu kita tak dapat pendidikan percuma. Sebab ini memang merupakan tanggungjawab kerajaan pusat. Muzakarah. Saya pun heran apabila UMNO dengan PAS dia guna istilah muzakarah. Dia macam Islamik sikit ke apa gitu kan. Basically muzakarah itu adalah bahasa Arab. Daripada zakara, yuzakiru, muzakarah itu muzakir, wadaka, mudakar, iaitu sama-sama berbincang. Itu makna muzakarah. Tapi saya tidak faham mengapa istilah itu dipakai dalam konteks PAS dengan UMNO, sedangkan dalam konteks orang lain dia sebut berbincang, berunding, berdiskusi contohnya.
Tapi mengapa secara khusus apabila bercakap tentang PAS dan UMNO seolah-olah satu perkataan khusus yang dipakai, langsung orang Malaysia sendiri tidak faham apa itu muzakarah. Kenapa saya kata demikian? Kerana muzakarah itu dikehendaki daripada perkataan itu seolah-olah berlaku semacam satu rundingan untuk bergabung. Nah itu. Sedangkan ini tidak semestinya begitu. Kerana muzakarah bukan bermakna bergabung. There are two different things when you discuss with someone and you join them, for example. There are two different issues here. Saya tidak tahu. I'm suspecting some hanky-panky going on the fact that they use the word muzakarah and not simple discussion, for example. So bagi saya, sebagai orang PAS, kita mempunyai sikap yang terbuka untuk berbincang dengan siapa saja, asalkan perbincangan itu berasaskan kepada objektivitinya, berdasarkan kepada motifnya yang cukup jelas, dan kepada perkara-perkara yang bukan hanya mementingkan parti tersebut, tetapi perkara-perkara yang mementingkan kemaslahatan orang ramai. Kalau itu asasnya, maka saya rasa tidak ada masalah. Tapi kalau dari muzakarah itu hendak dibawa kepada makna bergabung, then I've got some problem. Dan inilah yang gambaran yang hendak dimasukkan ke dalam orang satu. Yang kedua, perpaduan. Perpaduan tidak semestinya bergabung. Siapa kata perpaduan mesti bergabung? There is no such thing as perpaduan mesti bergabung. Sepanjang sejarah manusia, daripada Adam alaihissalam sampailah kepada kita hari ini, bagi saya satu keadaan di mana semua orang bersatu padu. Kalau ada, bukan di dunia ini, somewhere di planet mana saya tak tahu, di marih mana. Kalau dunia ini, diversity, perbezaan pandangan, perbezaan pendapat, it is a milestone of civilization. Sebab itu jika mengharapkan bahawa perpaduan itu berlaku tanpa ada pandangan-pandangan, tanpa ada parti-parti politik yang bergerak dalam kerangka perbezaan itu, bagi saya itu bukan satu realiti. Itu satu alam utopia yang hampir tidak berpijak di bumi nyata. Saya menyatakan PAS perlu ada, UMNO perlu ada, DAP perlu ada, PKR perlu ada, dan cukuplah, jangan bermain lagi. Cuma sekarang ialah bagaimana kita mau menguruskan perbezaan itu. Bagaimana sikap matang kita untuk melihat bahawa aku bisa berbeza dengan kau, tetapi akan aku pertahankan engkau untuk berbeza dengan aku. Yeah? I may not like you. You may differ with me. But I don't like the differences, but I will defend the differences. Because inilah masa yang kita lakukan. So, tidak semua perkara yang saya setuju dengan Tony Puan. Tapi itu bukan bermakna saya nak merampas hak dia, kerana dia juga mungkin tidak bersetuju semua dengan saya. Tapi dia tidak boleh menyekat saya daripada tidak bersetuju dengan dia. Kerana kebebasan memberi pandangan dan pendapat itulah yang akan membentuk masa depan politik negara kita. Dan sesiapa yang menghalang pendapat dan pandangan yang berbeza ini, maka itu merupakan penghalang untuk Malaysia dimajukan. Itu dari sudut perbezaannya, ya. Bahawa isu muzakarah ini, saya suspicious dengan perkataan itu sendiri. Dari konteks kenapa itu dikhususkan kepada UMNO dan PAS. Adakah dia satu isyarat mau menyatakan kononnya ada pergabungan dan sebagainya? Sedangkan bagi saya sebagai parti politik yang bersifat nasional, saya harus berjumpa dengan siapa saja. Saya rasa saya perlu berjumpa dalam perkara-perkara yang mementingkan orang ramai pertama. Yang kedua, Bapak yang bertanya tadi, yaitu tentang perkataan kalimah Allah. Biar saya jelas di sini, ya.
Biar saya jelas yang di sini. Ada 3 premis bila kita berbicara tentang kalimat Allah. Ya. Pertama, premis teologi. Theological premise. Theological premise ini kita jelas. Allah orang Kristian tak akan sama dengan Allah orang Islam. Mana bisa sama? Kalau sama, mereka tidak ada Kristian, tidak ada Islam lah. Ya, lakum dinukum ini. La ikraha fid din. No compulsion in faith. To you your faith, to my faith. Okey, itu jelas. Saya bukan berkata apabila saya kata, oh, Dr. Mujahid ini liberal orangnya. Dia kata boleh pakai kalimat Allah ni sesat ni. Nanti dulu. Dari sudut teologi, perkara itu jelas. Tak jadilah saya orang Muslim, tak jadilah dia Kristian, tidak jadilah qul ta'alau ya ahlal kitab ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la nattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ishhadu bi anna muslimun. Oh people of the book, come together to the common word. You see? Kalau orang Islam dengan orang Kristian ni sama, apa nak panggil dah sama dah. Sebab itu panggil ta'ala, come to the common word between me and you. We shall not obey. We shall not obey them only Allah. Dan kita will not associate with his deities. And we shall not take among us deities other than God. If you refuse, let it be known we are the Muslim who believe in one God. You see, this common word, the Christians have their own theological explanation of the word Allah. Okay, fine. Lakum dinukum waliyadin. I'm not going to interrupt this. Okay. Then you have another one is on the aspect of legal aspect. Legal aspect defined by the court, by the law of this country. Isu ini telah dibawa kepada Mahkamah Tinggi, kemudian dibuat rayuan, kemudian ditolak, dibuat rayuan yang baru, putusan yang baru, dan sekarang ada satu level lagi, yaitu Mahkamah Persekutuan. Dan jikalau pihak gereja Katolik, dan isu yang kita bicara ini hanya di gereja Katolik saja, gereja Anglikan, Protestan, tidak ada masalah. Ya? Yang ini yang Katolik saja. Kalau mereka merasakan mereka nak meneruskan dalam konteks perundangan di tahap yang lebih tinggi, ya silakan. This is your right as a Malaysian. Ya, ada benda yang kita tak setuju dan nak bawa satu peringkat lagi, silakan. Itu yang kedua dari sudut legal. Dan yang ketiga ini yang paling penting, yaitu dari segi hak untuk beragama. Hak untuk beragama juga bermakna apa? Hak untuk dia berkata apa yang dia mau kata. Saya tidak mungkin menyatakan kalau kamu mau kata Allah, kena kata begini. Kalau tidak, maka kamu sesat. Memanglah dia sesat sebab agama dia. Bagi pandangan saya, seperti mana dia melihat saya sesat pada pandangan dia. Jadi, untuk elakkan ini, maka Islam telah meletakkan satu kaedah la ikraha fid. Tidak ada paksaan di dalam agama. Apa maksudnya? Tidak ada paksaan. Kita tak boleh paksa cara bagaimana dia harus bersembahyang. Cara mau begini mesti begini. Ya, tidak boleh kita memaksa. What are the words you should utter? What are the words you should not utter? Why? I say so. Ini perbezaan dia, Bapak. Dari sudut teologinya jelas. Lakum dinukum waliyadin. Saya tidak mungkin memperakui Allah dalam konteks Trinity kerana ini sesat bagi saya. Tidak mungkin. Dalam konteks perundangan, kalau yang tidak setuju, selagi mana perundangan negara ini mengizinkan kamu untuk bawa sampai peringkat tertinggi, silakan. Dan yang ketiga paling utama, bagi mendamaikan hubungan antara agama, yang Allah jadikan bahwa manusia ini berbagai-bagai agama. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afatukrihun nas hatta yakunu mu'minin. If God wills, all soul in this world
shall believe in only one God. But are you suggesting, O Prophet of Islam Muhammad, to compel them to what you believe? Ya, itu banyak ayat-ayat tekstual yang menyatakan bahawa tidak mungkin seluruh dunia ini beriman dengan satu agama. Dan itu tanda kebesaran Allah. Kenapa kita harus bertentangan dengan kebesaran? Yang disuruh ialah apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kamu ke jalan Tuhan kamu dengan cara yang bijaksana, dan berdebatlah mereka dengan cara yang terbaik, yaitu apa? Debate, dialog. Begitu juga ta'ala, mari, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan berdebat dengan mereka cara yang tak elok, tapi berdebatlah dengan cara yang terbaik. Jadi inilah Islam yang sebenarnya, dan inilah yang pas nak bawa kepada orang ramai. Bukan Islam yang macam nak bawa. Kalau orang bukan Islam sebut nama Allah, orang lain semua jadi kafir. Murtad habis semua. Ini menghina agama Islam. Sebagai seorang Muslim yang begitu ketat disiplin akidah dia tentang ketauhidan, qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Just by mere utterance, by non-Muslim, suddenly you become Christian. You are humiliating my faith. My own people humiliating my own faith. How can I accept that? Sebab itu I'm forced to go to the churches. I'm forced to knock at the door of all the churches. Say no, this is not Islam. This is what I'm telling you now is a true Islam. And alhamdulillah, ini bukan kerja yang mudah. Kerana usaha untuk mendamaikan antara agama ini adalah usaha besar. Dan dia bukan jalan yang mudah. Di Pulau Pinang saya telah dibuat laporan polis. Bukan kerana saya rasuah, bukan kerana saya curi duit, bukan kerana saya buat lari anak dakwah orang, tetapi saya dibuat laporan polis kerana buat dialog dengan mereka. Itulah saya punya kesalahan. Welcome to Malaysia. Kita mesti ubah ini. Kita mahu melihat orang yang mempromosikan kedamaian antara agama adalah mereka yang menjadi ikutan. Orang yang mengajak kepada perpaduan dalam konteks negara yang mendapat satu pengiktirafan kewarganegaraan yang sama. Inilah politik masa depan negara. Dan saya melihat bahawa perjalanan ini bukan mudah. Kita harus merempuh berbagai halangan. Tapi saya yakin dengan kehadiran anak-anak muda hari ini yang melihat masa depan kita, bersama dengan mereka yang memberi dorongan untuk kita maju ke depan, saya tidak menganggap ini sebagai satu mimpi, tapi dia akan menjadi realiti dalam jangka masa yang soalan yang tadi berkait pertama tentang masalah hutang negara, dan yang kedua tentang soal pimpinan yang keluar daripada parti pimpinan terutama. Soal hutang negara, saya semua tahu bahawa hutang negara kita telah mencapai hampir 500 bilion. Itu hutang kerajaan. Itu hutang yang diambil oleh kerajaan, dan dia sudah mula ada kesan kepada keupayaan kerajaan untuk berbelanja kepada rakyat. Sebab itu mula ditarik satu persatu. And I don't have experience, we all know that. Tetapi yang ramai yang tidak tahu dan mungkin tidak dibincangkan dan tidak diberi perhatian yang sewajarnya ialah soal tentang hutang rakyat. The household debt is actually worse than that. Kalau mengikut perangkaan, hutang rakyat di Malaysia ini adalah yang kedua tertinggi di Asia selepas Sri Lanka. We have the second highest household debt in Asia after Sri Lanka. Sri Lanka ada apa lah, dia berpegang semua, banyak hutang. Malaysia ada minyak, macam-macam. Tetapi oleh kerana dasar-dasar dan juga amalan ekonomi yang menindas rakyat, sebab itu rakyat kita terpaksa berhutang begitu tinggi. Kalau yang paling teruk adalah mereka yang tinggal di lembah Kelang ataupun di bandar-bandar besar. Sebab rumah terlalu mahal, kereta terlalu mahal,
Jadi maka keluar saja universiti, tambah yang ambil PTN pula, kalau gaji itu 2-3 ribu, dia tidak mampu untuk membayar hutang yang ada dan untuk hidup, maksudnya untuk pergi bekerja dan lain-lain. You have no choice but to take loans. And the household debt in Malaysia has, I think, surpassed 820 billion. Lagi tinggi daripada hutang kerajaan. Hutang kerajaan 560 billion, I think. Household, 541 billion end of this year. The household debts have surpassed 820 billion last time I read it. Right. Apabila kita ada hutang kerajaan dan hutang isi rumah yang seperti ini, dan hutang kerajaan by law is hutang dalam negara, because kita ada ceiling berapa yang kita boleh pinjam dari luar negara. Jadi apabila kerajaan meminjam 541 bilion, rakyat pinjam 820 bilion, dia ada kesan kepada keupayaan ekonomi kita dan kekuatan bank-bank kita untuk memastikan bahawa sistem kewangan kita ini stabil. So our economy and our financial system actually is very sensitive to a shock, whether it's external shock or internal shock. Because most money ni duk pusing macam ni je tau. Kita letak duit dalam bank, kita juga pinjam banyak daripada bank, bank dapat duit daripada kita, pergi bagi pinjam kat kerajaan, kerajaan bagi kat Rosmah pergi belanja. So it's very dangerous. Maksudnya kalau ada masalah sedikit je, kalau nilai mata wang kita jatuh, marah saya dah depan. Saya kan big number one fan of Rosmah. Kalau nilai mata wang kita jatuh, contohnya tiba-tiba hutang kita ataupun import, export kita jadi less attractive, when we cannot price our product properly, ataupun oleh kerana kuasa beli kita makin kurang, disposable, all this saya tak perlu sebut dengan detail, tetapi oleh kerana nilai hutang itu terlalu tinggi yang diambil oleh kerajaan kerana mereka berboros, dan nilai hutang rakyat itu terlalu tinggi kerana tidak ada pilihan kerana berhutang untuk hidup, any small shock, whether external or internally, will actually have a spiraling effect which is bad for the economy. Itu yang berlaku tahun 1947 dulu. So what happens eventually, kalau kerajaan yang ada, I mean BN is gone lah kan when it comes to economic management, but even if for example Pakatan Rakyat takes over in the very near future, insyaAllah, the leverage and the tool that we have in order to manage the economy is getting less and less. Sebab kita tak boleh nak vary sangat dari segi interest rate. You know, you main sedikit dengan interest rate, it has severe impact on the economy. Soalan orang hutang, you nak naikkan interest rate sikit, susah lah. You nak turun nanti. So because of this all, and you nak kurangkan perbelanjaan, payah. You nak invest lebih untuk bina rumah, mampu milik untuk rakyat secara besar-besaran, kita ada tekanan kerana kita tak ada uang. So as we go along, unless we solve the indebtedness of the country, be it by the federal government or our household debt, the ability of the federal government to leverage on economic tools, whether it's fiscal tools, whether it's monetary tools, is getting less and less and less. Maka itulah yang semakin menentukan kekuatan ekonomi kita. Jadi sebab itu soal hutang ini bukan soal Rosmah berbelanja semata-mata. Soalnya ialah as we go along, keupayaan kerajaan mentadbir ekonomi itu makin kurang. Contoh yang paling baik kalau saya nak bagi analogi ialah apabila kita berhutang dengan ceki. Saya tak pernah berhutang dengan ceki lah, tapi saya just in case. Maknanya contohnya kalau kita ambil uang daripada ceki, awal-awal tu we can do something, kita masih boleh pusing lagi, we can ambil kat situ, letak kat sini. But as we go along, as the debt grows higher and higher and higher, and more of your money is being used to service the hutang ceki ni, lama-lama keupayaan kita untuk kerja pun tak boleh. And that is exactly what is happening to the country. Eventually, we cannot use the interest rate mechanism to control the economy. Eventually, the more you print the money, you have worse effect. Eventually, kita tak boleh guna trade balance, everything eventually, maka kita berserah pada takdir, and that's where
akhirnya the worst will come from it. Itu menjawab soalan pertama tentang tanggal. Yang kedua, soalan yang saya pun sebenarnya bosan soal keluar parti ni sebenarnya. Although kita juga perlu ingat, contohnya parti-parti politik kalau yang pembangkang di Malaysia ini terpaksa melalui ranjau yang begitu panjang. Boleh tanya Dr. Mujahid, ranjau yang terpaksa dilalui oleh PAS contohnya. Pimpinan PAS pun sama, dulu-dulu ada yang tertinggi, terledak, terbawah, semua melalui proses keluar masuk parti. Dan UMNO ada uang, maka banyak benda yang dibuat. DAP has to go through the same pressure, the same process, cleaning up and so on. Dan maka sebab itu walaupun kita kadang-kadang rasa besar, but don't be disheartened. Take it positively. It is a process that any maturing party has to go through. I know one by one of every person who declares yang dia keluar parti. Daripada 500 yang diumumkan keluar parti, 4 orang saya kenal. Sebab 496 itu hantu yang saya kenal. But for every single one yang saya kenal, I'm happy that they leave the party. Because I think it's good riddance. And I'm not saying it in spite. Even when they were in party, some of them, a lot of them were a big problem to people. Tetapi kalau sebagai sebuah parti politik, kita tidak boleh memilih dan kita tidak boleh menyekat. Kalau ada orang yang bekas UMNO contohnya yang dia masuk, ataupun bekas di mana-mana tak kisah, dia masuk PKR, tidak ada dalam perlembagaan PKR yang menyatakan kita boleh menolak kecuali ada sebab-sebab yang kukuh. Kerana apabila ada sesuatu parti mula ada undang-undang yang boleh menolak orang begitu, it will be abused. It will be used to stop good people from coming into the party. Maka lama-lama dia jadi parti UMNO. That's why we can't. There's a very high level philosophical debate about how do you so-called screen people coming into the party. You can't. If they subscribe to the ideas of the party, they masuk. Cuma the process of maturity for the party members in selecting the leadership of the party is an ongoing process. Because anyone can join the party, but hopefully I pray, especially for PKR, that we are granted the wisdom that as we go along, we select only the most righteous, the most honest, the most capable people to serve the rakyat, because that is what we owe to the party. Itu benar. Dan it's a process that we are going through. Kita baru 15 tahun, and I think as we go along, more and more people who join the party for the ideal, not for what the party may offer, more of these people will take the rank of leadership. And I think it wouldn't be long before the story of Lompat Party is a story of the past, insyaAllah. And if we learn from the experience of past and experience of DAP, it is because they have gone through this long process of renewal, of getting rid, of bringing the right people, of being tested. Sebab itulah they can withstand the kind of apa yang nak cakap, godaan sebenarnya, sorry, right, temptation, no. You know, they can withstand the kind of political culture and climate that we have to operate in now. Keadilan masih lagi adik termuda di antara tiga parti, and it's a process, and it is very important juga that we continue to get rid of these people, either by us expelling it or by UMNO buying them. Lagi bagus UMNO beli. Soalan yang kedua dahulu, I think it's very premature to talk about the momentum post Anwar Ibrahim, because I think Anwar Ibrahim is very fit, and Anwar Ibrahim insyaAllah will see us through to Putrajaya. So I think the worry, I faham ada concern, tetapi yet at the same time I don't think pakatan ini perlu segala-galanya terlalu bimbang, because I think kekuatan pakatan berbanding dengan Barisan Nasional contohnya, bila kita ada satu barisan pimpinan dan aktivis yang generasinya lebih muda,
yang saya rasa pemahaman kami tentang isu-isu rakyat dan isu membina negara itu lebih jitu daripada Barisan Nasional. Kerana kita datang daripada bawah dan kita datang daripada kucak-kacir masyarakat yang ditinggalkan oleh Barisan Nasional. Dan kalau kita terus beri ruang supaya suara-suara dan juga ideal daripada generasi pimpinan mentor yang kita ada, baik Datuk Seri, baik Saudara Kisiam, baik Datuk Seri Jadi, kalau ini perlu diteruskan. Dan even at our level, it is very important to make sure that we continue to bring in younger people to understand the aspiration. Because it's not going to be a short haul, it's going to be a long haul. Saya masih ingat tahun 98. I think all of us ingat, I was still a student activist, and I thought that lepas kita demo ni Mahathir jatuh, semua problem selesai. And at that time it was a summer holiday, and I thought that yes, my summer will be well spent getting rid of Mahathir. And I thought it only took 2 weeks. It's been 16 years, and we are still here. Jadi insyaAllah adik-adik saudara-saudari will go through the same process, and you will understand eventually. It is not confined to a quantum of time, a quantum of person. It is a quantum of idea and ideals. Selagi Pakatan Rakyat mengangkat ideal bahawa rakyat itu raja kita, and I don't think we should worry. We have plenty of people even among yourself to carry the torch, even if Anwar Ibrahim is not around. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan yang lebih susah dan kita perlu lebih terbuka ialah soal macam mana kita nak menangani menukar kerajaan di peti undi. Kerana kita bukan bertanding dalam keadaan yang adil. Kita tidak bertanding dalam keadaan yang tidak ada penipuan. Kita bertanding berhadapan dengan seluruh jentera kerajaan and more so seluruh hantu-hantu yang dibawa masuk. Tak mudah. Tapi pada masa yang sama, election is also a question of science. To me, there is a science of elections. And you can see the number. Sebenarnya kita tidak begitu jauh daripada untuk kita sampai ke Putrajaya. We should have been there actually, without all this. Jadi saudara-saudari perlu fikir, kalau kita imbas pilihan raya umum yang lepas, despite penipuan, despite duit berbilion-bilion, kita hanya tersasar daripada Putrajaya hanya kerana 30 kerusi parlimen yang mana undi rakyatnya kita telah menang. Kita hanya kalah undi pos dan juga undi awal. 30 kerusi ini yang kita kalah di bawah 2,000, di bawah mandi 5%. Apabila kita kaji semula, kita dah menang undi rakyat semua. Kalau 4 tahun lepas, 2008, 2004, 1999, untuk kita ubah kerajaan, kita kena tumpu kepada 111 kerusi, 80 kerusi, humongous. Sekarang kita hanya tumpu kepada 30 kerusi yang undi rakyatnya kita dah menang, tinggal hantu kita nak kacau. Itu saja. So it's very doable. In spite of everything, kalau kita fokus, that's why I say election is a science. It's almost, it has to be run with almost an engineering, precise engineering. Izzah sukalah sebut engineering. But it's true, and I'm a numbers guy. And if you look at all this, kita akan sampai ke situ. The only challenge, this is the only challenge. The only challenge is we cannot ignore the demography of the country. The demography of the country adalah majoriti pengundinya adalah pengundi Melayu. Saya berbeza pendapat apabila disebut tentang yang bandar banyak mengundi pakatan yang di desa, Melayu di desa mengundi Barisan Nasional semata-mata seolah-olah when the diagnosis is given as if the decision to vote for or against pakatan is purely because of the urban-rural divide. I have reservation against that.
Saya rasa dia lebih besar daripada itu. And we cannot fault the Malays that they had voted for the Chinese, for Barisan Nasional, in the same way that previously nobody could have faulted the Chinese and the non-Malays for supporting Barisan Nasional for a very long time. That is very important. Kerana kalau kita terus dengan persepsi itu, maka kita tidak berbeza dengan Barisan Nasional dan kita tidak akan memahami kenapa pengundi-pengundi Melayu terutamanya tidak menyokong Pakatan Rakyat. If we believe in democratic system and if we want to change the government and the ballot box, then we have to convince the voters, no matter how ignorant you think they are, so that they see our point of view. Dan itu cabaran kita yang paling utama dengan pengundi Melayu, kerana whether you like it or not, pengundi Melayu merasakan Pakatan Rakyat mungkin kurang berkemampuan menjaga kepentingan orang Melayu berbanding dengan Barisan Nasional. Rukos dia banyak. Propaganda Barisan Nasional soal perkauman, isu-isu yang dimainkan betul. But those are our challenge to confront and contest permainan Barisan Nasional ini supaya kita boleh yakinkan pengundi-pengundi Malaysia, China, Melayu, India bahawa the future is with Pakatan and the future is changed. And for that to happen, my opinion is that by the time we go into next election, kita perlu yakinkan orang Melayu bahawa masa depan dan kepentingan mereka ini adalah lebih terjamin dengan kerajaan yang lebih bersih, kerajaan yang lebih amanah, walaupun kerajaan itu tidaklah sepekat Melayu totok ni macam kami. That one is our task. It's not easy, and that's why saya tidak terlalu cepat untuk mengatakan okay, everything is going to be rosy. It's going to be a long haul. It's going to be a tough fight. Kalau pilihan raya ke-13, isu-isu yang dibawa yang jadi polemiknya adalah isu pentadbiran, isu ekonomi, isu rakyat. I think the next election, especially for the hearts and minds of the Malays, who most probably will decide the next election anyway, will be fought on ideology and ideologue and emotions and sentiments. Because unless we can convince the fence-sitters and the normal Malays that it is okay to have a multiracial government that is fair and transparent, then I think it's going to be a much longer journey for us to travel. That's Setelah kita bincangkan pada awal tadi, at the end of the day, bila kita nak buat masa depan, kita ada dua choice untuk melakarkan masa depan, dan itu berlaku dalam sepanjang sejarah manusia. Sama ada secara abrak, secara spontan, secara revolusi, ataupun dengan cara proses demokrasi pilihan raya. Proses revolusi hanya berlaku apabila diktatorship itu sampai ke puncak dan rakyat sudah menderita dari sudut ekonominya, makan minumnya, keperluannya, maka mereka akan bangkit. Dan kebangkitan itu dinamakan sebagai revolusi. Siapa yang akan ambil kesempatan daripada itu, pulanglah kemudian siapa yang paling bijak. Tapi satu proses yang kita rasa lebih memberi impak yang berkesan ialah melalui proses peti undi, through democratic process. Tetapi malangnya democratic process yang kita hadapi hari ini adalah satu democratic process yang begitu limited dalam konteks demokrasi berpilihan raya itu tidak benar-benar berfungsi. Dan kita telah pun menyatakan hasrat ini dengan program bersih kita bahawa apa saja yang kita bicarakan tentang masa depan negara tanpa satu proses pilihan raya yang adil, telus dan jujur, maka kita akan pusing balik ke tempat asal kita. Nah, untuk nota, baru-baru ini dalam pilihan raya umum kita ada lebih kurang 21% daripada para pengundi itu adalah daripada first time voters. Lebih kurang dalam 2.3 million mereka ini. Yang kedua, kita tengok fakta yang bawah umur 30-an
ada lebih kurang di dalam keseluruhan semua mereka itu yang Melayu ni adalah yang antara yang majoriti, iaitu lebih kurang 64% itu. Yang kita tengok, yang kita sebut sebelum ini bahawa pengundi pertama akan menyokong Pakatan Rakyat tidak juga berlaku dalam konteks majoriti yang kita terima. Dan ini sesuatu yang perlu diberi perhatian. Adakah kerana mereka masih belum lagi meyakini dengan dasar-dasar kita, ataupun kita tidak reach out kepada mereka tentang program-program dan dasar-dasar kita. Tapi yang lebih menarik, umur yang lebih 40 tahun ke atas, mereka ini lebih cenderung menyokong kepada Pakatan Rakyat. Selain daripada melihat segmen dalam konteks perkauman dari segi ras, bangsa, maknanya India, China, Melayu, kita juga perlu melihat dari segi kategori umur. Dan di sini saya melihat dalam pilihan raya umum yang akan datang, mungkin pengundi yang umur 40 tahun ke bawah ini akan meningkat. Dan di sinilah mesej kita yang kita nak sampaikan itu perlu lebih berbesar. Saya lebih melihat dalam, saya dah tak larat nak salahkan Barisan Nasional, memang punya salah pun. Jadi tak larat nak ulang lah berapa kali dah. Jadi lebih baik kita melihat di mana kekuatan yang perlu kita ada untuk kita memastikan bahawa 40 tahun ke bawah yang menjadi majoriti para pengundi nanti akan menyebelahi kita dengan dasar-dasar yang lebih meyakinkan. Yang kedua adalah amat menarik juga. Pada waktu yang sama kita terdedah dengan serangan-serangan liar oleh media Barisan Nasional. Seperti yang disebutkan, bahawa kalau DAP menang, DAP akan jadikan negara ini negara Kristian. Kapal Sing Presiden, boleh bayangkan. Ada yang pula kata tak adalah institusi raja, dia akan jadi Republik Malaysia. Dan saya tahu di sini ada orang yang penyokong dia ramai kat sini. Apa lagi? PAS menggadaikan perjuangan dia, buang negara Islam dia. Jadi kalau kita tengok the degree of attack, sekarang kena teruk ni, belasah kiri kanan, terajang kena, sebutlah apa. In spite of that, this is good news. In spite of that, pengundi lain tidak banyak lagi, malah kekal menyokong Pakatan Rakyat. Means to say, there is a future. Kalau kita menyatakan orang Melayu lah yang akan menentukan, kerana mereka yang menjadi orang kata kursi banyak yang ada. Kalau itu kita katakan, kalau berdasarkan kepada senario itu, saya rasa yakin bahawa Pakatan Rakyat ada masa depan di kalangan orang lain. Dan lebih penting pada itu ialah bagaimana nak mengekalkan momentum itu. Dan momentum itu boleh dikekalkan pertama dengan kita terus meyakini bahawa masa depan pilihan raya umum ni kita akan buat lebih baik. Dan yang keduanya ialah yang dah ada wakil-wakil rakyat ni, orang seperti saya, seperti Tony, seperti Rafili, seperti Nurul Izzah, perlu menunjukkan contoh terbaik. Karena inilah yang akan memantulkan hasrat kita, bahawa mereka mampu bawa, dan inilah yang akan menjadi kekuatan untuk kita mau. Tapi kalau wakil-wakil rakyat yang ada daripada pakatan pun tidak perform, ataupun ada lagi kalau kita takut dengar cerita keluar parti lagi, this is not a good news for us. Jadi sebab itu semua saya bercakap dengan lebih introvert lah, lihat kepada kekuatan. Kalau salah orang ni memang boleh tulis buku tentang kesalahan orang, tapi tak ramai yang nak menyalahkan diri sendiri. Dan sebab itu saya tidak popular kerana banyak salahkan diri sendiri. Okey, saya ucapkan terima kasih. Saya rasa waktu pun dah tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.